Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kali ni vlog kita. Hari ni hari Jumaat 7.11. Kita akan pergi ke Kelang, Rumah Ipan, untuk tidur situ lah. Sebab besok Sabtu kita nak kena ambil jubah konvo. And so this time will be a boys trip. Sebab before ni family semua kan. So kali ni kita buat boys trip punya diploma. Tapi sebelum tu kita nak pergi kubur mak and rumah pakcik Syadat. Baru kita pergi Kelang. So nanti apa-apa kita akan pakai Beza. Trip kali ni dari Melaka adalah aku, Amma, Syadat. So nanti apa-apa sekarang kita tengah tunggu diorang. Dah pukul 8. And then kita nak terus gerak. Jumpa nanti. 8 suku baru dah sampai. Sebaik kali ni dia tak buat hal Semua saya hidup. Beg banyak-banyak lah. Aku buat satu je. Alah. Dad, aku tak beli lagi benda yang kita nak salut kau tu. Apa? Okay. Rumah kemas. Nak gerak lah. Okay, Mak, apa perasaan kau? Lama kita tak buat trip. Saya excited. Saya masuk Syadat dah macam cakap seorang dalam kereta pergi luar vlog. Okay. Russia. Lah, aku lipat tu. Alright. Okay. 16 sen, 12 sen. Dah terkeluar. Dah boleh. Jangan. Aku agak macam F1 je. Alright, kita dah aku rekod lah. Kita kat mana dah? Alhamdulillah kita dah sampai di R&R Seremban. Kita nak makan. Dia orang nak makan lah, sarapan. Right. Tadi sebenarnya aku drive tau. Daripada Melaka ke Seremban aku drive. Lepas tu Seremban ke R&R ramah. Pergi kat aku. Lepas ni aku pula. Confirm Confirm. Kain macam sedap tu. Seremban Yes sir. Janganlah. Makanan. Janganlah. Angkat borak. Lepas tu kan lambat. Kau ni. Tengok, member dah habis aku tengok. Sekali ngap tak besar mana. Besar. Jangan buat lawak cakap. Okay. Apa dia? Tutorial pump tayar. Hari ni kau akan pump tayar. Waduh, gini. Pura. Semua tengok semua. Dia nak pump tayar. Okay. Boleh gerak. Jangan berpusing kepala dia. Baik. Dapat 200. Okay, hari ni trip kita ada orang semabuk, ada orang Rusia, ada orang Nasrani. tak, orang apa ni? Islam lah. Sabahan Kadazan. Dia makan babi Dan tambah lawak kan, tak apa, bawa je. Telah mengenal puisi. Apa ni siap? Hanya untuk Zeko. tak, Zikr. Tak mengenal waraku, keyakinan hatiku. Hanya Tadi macam aku dengar dia ngomong jom kita dah tengah tunang. Aku tadi macam okey tak apalah. mak kau ke mak aku yang cakap? Dua-dua. Orang tak ingatkan aku. Ya Allah, terlupa. Cuba tekan lagi. Okey, ni dah 110. Okey. Kalau aku bawa tadi Ni yang kau seremban. rekod berapa kantor Ni yang seremban favorite Syadat kan? Jangan tegur. Dia takut tidur merah ni. Jangan tegur. Okay, sekarang kita nak save energy Amma untuk dia pulun kat sana ni. Untuk selamanya. Agak susah. Dia harap aku duduk belakang. Tak selesa kan? Kekok. Dia macam gatal. Biasa kaki kat minyak.
Ni rumah di sekarang- atas lain ke apa? Ni rumah apa namanya? Townhouse. Townhouse. Dok tadi kau. So kita orang dekat Cyber South tadi. Cyber South Dengkil. Dengkil. Baru lepas hantar baju Pakcik Syadat. Baru pukul 11.30. Kita orang nak pergi IOI Putrajaya pula. Kan ni. Islam ni mudah. Islam tu mudah lah sebab tu orang sesat. Macam Ammar punya kawan. Betul? kelas sampai Jangan ni. pulangkan Jad. Jangan pulangkan. Pulangkan Jangan ke? pulangkan. Jangan pulangkan. Maka tak perlu. Boleh je bercinta, tapi dengan cara yang betul lah. Bercinta betul Islam. Cara kita yang buat tu salah. Lagi sakit memutuskan silaturahim. Itu yang lagi macam Allah takkan datangkan seseorang tanpa nilai atau makna. Betul. Takkan kenal seorang untuk melupakan dia. Betul. Cerita tadi. Apa buat ni? Itu je. Boleh je. Setiap pertemuan dan perpisahan ada hikmah dia. Cuma hikmahnya kita yang kena cari. Ya. Hikmah dicari bukan ditunggu. Ustazah Syarifah 2025. Syarifah nama dia. Okay, so kita dekat IOI City Mall. Biasa kalau aku kan transition terus macam R&R. Tahu okay guys, kita dah sampai sini. Kau terus macam tu. Aku lain. Aku bila aku nak tengok balik nanti aku ingat. Oh. Kita IOI City Mall lagi. Tak tahu nak buat apa sekarang pukul 12 tahu. Akhirnya kita nampak Syadat beraksi. Okay lah, aku chill je bro. Jarang kan nampak footage mahal. Cari barang untuk papa dengan mama Ipan kot. Dah sampai sini dodol memang dah mustahil nak jumpa Tak kan. mustahil mana tu dia. IOI. Tak tahu, we don't know. We don't know. Saya nak pergi donat untuk papa. Pakai tu Uniqlo. So, now we are shopping right now. Sumpah handsome bro. Boleh lah. Kadang-kadang apa sih? Aish. Aduh, kamera aku. Lupa dia nak update Arik beli ni. Kan secure. Beli seluar slack je. Ya, tu je. Kita di Decathlon. Yang budak-budak tak pernah pergi Decathlon. Mak selalu dia sini mah. Mak selalu dia sini. Bodoh lah dia ni. Aku macam dapat diri kan ni. Kali nampak, awak main ni. Dia main tu tak ramai. Mana? Come on. Okay, wah. Sekarang ni dulu. Haiwannya. Okey. Kau tengok member tu betul-betul. Dengar bunyi alam.
Abang datang daripada mana bang? Datangnya dari Semabuk. Mabuk. Bang, abang macam daripada jauh. Daripada Semut Flotilla. Astagfirullah. Mana ada joran? Tak ada joran eh? Tak ada. Hari ini kami berada di hutan simpan ya, di mana kami menyebut seorang Bigfoot yang berada Tengah pilih barang nak beli untuk mama dengan papa. Okay lah, Okey. 2, 4, 6, 8, 10. Satu apa? main. Kau nak beli untuk korang tak? Tak apa. Orang nak ni ya. Sorry. Beli tak? Beli. Kau cacat je nak pesan. Buy 4 free 1. Ambil 4 euro semuanya. Banyak ni. Nak eh? Kau nak makan tak? Tak nak, nak ni je. Alhamdulillah. Kita orang dah sampai ke kereta yang pergi ambil Haris. Ni aku punya buku Kita orang beli ada lah roti untuk mama dan papa. Jom kita pergi ambil Haris. Okey kawan-kawan, kita dah sampai di Surau Al-Ansar. Sebab kat Shah Alam kita nak ambil siapa nama ni? Ya Allah, sakit kaki aku. Nak ambil Haris. Nak ambil Haris. So macam tu lah. Kau tak rasa macam banyak sangat kita rekod? Tak, sebab aku memang tengok untuk ingat balik. Tak apa, Nanti cut juga. Aku yang edit. Assalamualaikum. Haris. 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 Okey, sekarang Masuk dalam ke Dad? Masuk. tengah Ricky apa ni? Tengah Shah Alam. So new player added. Hari ni tak ada face-to-face seminggu ni. New player added. Kita ada Haris. 12 tak ada face-to-face. Alhamdulillah. Masih malu dengan kamera ke? Tak ada rekod juga. Ada ni mengarut lah. Ramai-ramai kat depan tu. Ini ada jabatan atas ni. Tapi untuk student lah, untuk masuk. So besok kalau even kita datang awal pun tak boleh parking sini lah. Boleh. Kalau ada parking lah. Tapi nanti kadang-kadang ada gelap kan. So nanti bapak aku dengan kakak aku tunggu depan ni. Nanti kita turun daripada pintu tu. Lepas tu nanti ada orang bagi bunga kat kau. Ada. Ada. Amin lah, amin. Family aku pun tak datang macam mana. Orang ada orang rindu bagi bunga. Tak ada kot. Kita lelaki yang berharap tu. Oh, apa fakulti undang-undang tu. Pak lawa kan. Mes tu UiTM ada ke fakulti undang-undang. So macam Perempuan dia lah. Allah Haris kalau dah cakap perempuan lawa, kita maksudnya kena tengok. lawa lah tu. Kita kena tengok. Kena tengok satu persatu. Kalau dapat tarik Haris, Janji. dapat kita. Okey, betul. Alright, kita dekat Decathlon Shah Alam. Nak pergi Zeus. Sementara tunggu yang lain pergi rumah sewa Ipan. And then kita semua nak pergi rumah Ipan pula. And then kita kena cari tempat baru untuk ambil gambar besok. Sebab ada perkahwinan diraja dekat tempat kita nak tu. Kalau dah dewasa bila Hello guys, so sekarang kita orang dekat Zeus. Style gila Zeus ni. Dekat Decathlon Shah Alam. Kau tahu tak, kau orang pertama tau podcast aku. Asal And- Mat. Macam mana nak pasang? So ini dia bersama Haris. Haris dah lama berjauhan dengan kita orang. Dia dekat Shah Alam. Ini geng-geng Melaka tu. Kecuali Mirul lah. So apa khabar tu Haris? Apa khabar kau? Apa update kau? Ha? Apa update kau? Ya, aku tak lebih dan tak kurang lah. Aku enjoy je kehidupan aku sekarang. Satu kata-kata untuk semua orang lah. Pengajaran yang kau belajar. Bersyukur dengan apa yang ada. Tu je lah. Something different ada tak? Something different. Something different lah yang orang tak pernah dengar.
Aku tak tahu tu. Aku Kau just belajar bersyukur je lah. ya saya. Okay lah. Okay tu je. Ada apa pun nak cakap lagi? Tak ada. Okay. Nah, Arik pula. Apa ni, boya? Apa dia? Cakap je lah apa-apa. Cakap macam kalau cakap pasal perasaan biasa sangat pula kan. Harap-harap malam ni ada benda menarik lah berlaku lah. InsyaAllah. Mesti akan ada pertumpahan darah. Jangan risau. Benda-benda tak elok aku akan sensor lah. Aku tak tunjuk lah. Bukan macam Hermes bukan macam Hermes lah. Cut terus lah. Cut terus lah. Alah. Kita dah behave sikit. So kita kat Shah Alam lah sekarang ni kan. Kena cari tempat ambil gambar baru. Sebab tempat tadi ada perkahwinan diraja. Okay je. Sebab sampai semalam hari ni Kalau je. besok ada bagus lah. Tapi aku rasa tasik Shah Alam tadi okey je sebenarnya. Tak tahu lah, bagi aku nampak macam tu lah. Tengok esok. Okay Mak, apa cerita tu Mak? Cakap Mak, cakap. Apa khabar tu? Kau tak dengar lah. Apa cerita? Apa perasaan kau? Okay, apa benda yang Tapi dia tak ada streak, dia tak main. apa pengajaran yang paling berharga kau belajar so far ni lah, macam lately? Oh. Bukan nak cakap apa. Dalam hidup kita ni, hidup kita ni adalah satu perjalanan, bukan pelarian. Jangan pernah bandingkan bulan dengan bintang dan bila masanya akan bersinar. Kalau kau tanya untuk baru-baru ni aku belajar apa, aku belajar how to struggle nak hidup kat dunia ni. Walau apa ada pun qualification tu. Ni aku ada satu mic lah. Double lah. Kalau ada berapa banyak pun qualification tapi kita ada benda yang kita perlu usahakan, dia agak susah. Itu je lah lately ni aku belajar. And then jangan pernah fikirkan bila kita punya rezeki tu akan sampai. Dan jangan pernah mempersoalkan tentang takdir kita terhadap Allah SWT. Sebab mungkin Allah dah susun jalan kita dengan betul. By the way, kalau korang rasa macam tergugat ada orang dah sambung degree ke, dah walaupun dia sambung degree and then kau sampai diploma lepas tu tak cari apa-apa lagi ke, still tak tahu buat apa, tak risau, buat je apa selagi korang rasa korang okey. Sebab kat dunia ni tak ada apa yang mustahil. So selagi korang tu ada usaha, ada tawakal, doa, tu je jalan dia. Jadi apa-apa yang kita tengah lakukan sekarang ni, dia ada satu perjalanan, bukan pelarian. Dia ada cuba satu benda yang kita okey untuk membina kehidupan diri sendiri. Ui, asal Jumaat ni gila tu lah. Bancok lah, lama mendalam lah. Terima kasih Amak pada nasihat yang amat mendalami . So itu saja. Lepas ni tengok apa jadi lepas ni. Terima kasih. Thanks to Mak Syadat. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Okay, dah pukul 4. Shout out to Mak Syadat. Spaghetti bolololo. Bololo ni. Kau nak makan dengan air. Atas. Suka kini. Benci lah awak. Ada box saver lah. Box saver ni. Jangan risau. Bantuan itu, waktu aku lama tak potong ni. Kali dia tebal tau ni. Dah sampai sini tau. Bapak aku cakap macam ni. Dah Amar dia jambang Lepas tu dia dah up, dia pandai dah up. Ya Amar dah up dalam budak tiung kau. Lepas tu dah abang kata, bapak kata, ya lah kau memang tak ada jambang. Dah Amar dia. Aku dah macam ni dah melekat dah. Macam ni dah Kau tak nak macam Wolverine ni? dia tak lebat tapi dia agak bawah ni lebat tu.
apa dah kat bawah ni, di sini dia dah cantum. Macam dia dah macam mengikir air lah. Kau nak simpan atau nak sebenarnya? Tak nak. Okay, selagi orang tak tunggu, saya kita main lah. Okey. Dua tim, tu gitu. We approach to 10,000 everybody. 100 lagi guys. Tap screen guys, masuk 100 lagi nak 10,000. 100. 10,000. Okay guys, kita dah cecah 10k ya. 10k like. Okay. Ni nanti dah masuk dalam vlog Sadat tau. Okay. Sorry. Depan dah jom lah tu. Tutup semua. Jangan lu. Ni tak nak bagi ruang tu. Kita keluar sana lah. Keluar sana. Tutup lah radio. Okay. Tolong jangan serbu-serbu Assalamualaikum. Tak payah pakai makan. My man. Weh. Member kau sampai tu? Member ku? Siapa? Sana luar tu tengah main. Sadat pula. Sadat. My man. Sadat. Dah aku peluk first. Dah kena ejek sekejap. Jangan any further benda tu lagi cukup. Okey. Thank you mama belanja bagi makan. Mama dah masak kau makan. Mana dia? Tahu. Duduk sekali pun. Dah, dia takut. Dia tak sambung. Terima kasih tuan rumah. Dah. Tolong close up. Zoom kat sini. Siapa yang tahu-tahu je lah kan. Baru malam ni kita tim bantai ni. Bawah ni. Jadi dah. Tak apa je tu. Wait guys. Kita nak kena guys. Kau duduk depan, phone kau letak kat mana depan. Okay guys, kita nak pergi kafe guys. Kafe mana tak tahu lagi lah. So this, ni orang bawa kita Wira. Ni kita orang. Okay, let's go. Kau ni tak? Hirup kafe. Aku di Okay, so sekarang kita dekat Hidup Cafe. Suggestion paparazzi. Ni thumbnail. Semua ada kecuali Lokman. Nantikan kemunculan Lokman besok pagi.
So Alhamdulillah bertemu lagi semua Selangor dan Melaka setelah beberapa bulan, beberapa bulan. Terima kasih kepada tuan rumah Ipan memberi peluang untuk kita tidur lagi buat kali ketiga Yes, buat kali ketiga untuk 2 tahun dah kan. So diorang pun nak datang kan. So why not sediakan diorang tempat tinggal terus. Bukan tempat tinggal terus, I mean macam tempat sementara yang senang. So macam jimat kos semua. Alhamdulillah. So, kita pun sama-sama satu direction Yes. nak mengakhiri convocation. Penutup diploma kita. Ini dia lah penutup lah. Yes, ini memang itulah insyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Kalau ada 2 lagi konvo yang kita akan sama-sama. Mana tahu? 2 lagi? Degree master. InsyaAllah amin. Amin. Melaka dia. Thank you. It's all the boys. Okay guys, so sekarang dah lepas kafe. Nak pergi mamak pula. Aku tak tahu apa yang tak kenyang ni diorang ni. Aku nak muntah lah ni. Okay, so hirup kafe. Americano RM10. Tak sedap pun ni. Aku tak tahu boleh habis ke tak. Tu lah. Di hotel. Tak ada. Alhamdulillah kita orang kat berita baik. Jangan tak korang baik. Kami makan lagi. Ya tu. Nak pergi kafe, makan lagi, nak makan lagi. Okay, so sekarang kita nak balik. Tengah nak settlekan borang untuk konvo. Menjadi dewasa. Ini aku punya. Macam kau punya. jangan curi. Mana duk? Ni. Si Michelle graduate representative Iron Man lah. Nama ni letak nama kita lah. Aku sign. Tak, yang tu diorang kata tak payah. Yang tu tak usik. Tak usik Okay. Name of representative tak payah. Tu kena tangan. Yelah. So Hido kita orang start sama kau. Peace. Bising Keluar, lah. keluar. Lelaki je lah. Sial benci. Ini untuk single je. Tak kau. Okay, semua sila buka pada muka surat senarai semak graduan. Senarai semak. Senarai semak graduan okey. Senarai semak yang ni. Tolonglah, laju sikit boleh tak? Ni Teruk. Menuju baru. Senarai semak. Mana English rupanya kau ni? Kita pergi pada Roman pertama. Ni Aku okey. juga ada benda ni. Ni lah. Apa beza ni? Oh, Apa? Okay. Okay, siapa ada borang jubang kat tangan? Percaya. Okay, tik. Okay, dah. Kena tik ke? Mana borang jubah? Oh ya je kena. Ni. Musik yang benda bro masuk video. Oi, rumah ni keras baik. Lama. Okay lah. Cover. Nanti sensor lah, sensor. Mana edit? Andai kau tahu Apa yang aku rasa. Okay guys, so itu saja penamat bagi hari pertama kita di sini di rumah Ipan. Semua di kepenatan. Kelang. So esok will be the day kita akan ambil jubah konvo di UiTM Shah Alam. So yeah, Kita ada sesi photoshoot sekali dekat Yes. Taman Jepun. InsyaAllah. jumpa anda semua esok. Okay, bye bye.